Erma Fatimah ingatkan Umi Aida yang masak, rupa-rupanya Cik Semah yang masak. Umi Aida kata dia tengah solat Zuhur, tahu-tahu semua masakan dah siap. 3, 2, 1, jump! Saya ingatkan Umi Aida masak. Baru record tau. Bila cakap dah. Rupanya bukan Umi Aida. Mak Umi Aida. Cik Semah yang masak rupanya, ya. Kalau Cik Semah masak, mak saya susah. Nak masak. Saya nak masak tapi mak saya tak bagi. Dia no buat. Aku tengah Zuhur, dia tahu dah siap. Jering ke ni? Lambat-lambat aku Jering. And this is a chowder soup. Huh? And ayam kan. No, what is this? What is this? What did you say? Steam fish. She said it's just different. Very different. Masak. Apa yang sedap? Mak masak sedap. Orang tengah ni sama. Mak. Sambal apa, Mak? Mak? Sambal apa dah pula itu si Umi suruhnya tumbuk. Ciliak tumbuk bawang putih dengan tu, dah tu dengan cuka tak ada, dengan kicap tak ada. Thank you for watching.